Assalamualaikum, salam sejahtera saudara-saudari sekalian, terutamanya rakyat Sabah. Saya berkongsi pendapat sebagai pendukung keadilan bagi keluarga arwah Zarah Karina dan menyokong untuk menjaga kedaulatan Undang-Undang Negeri Sabah dan Sarawak, sebuah kedaulatan yang dimertai dalam Perjanjian Malaysia 1963. Kes inkuest kematian Zarah Karina bukan sekadar soal prosedur, tapi soal kita sebagai rakyat Sabah termasuk Sarawak, di mana apakah kita tunduk pada undang-undang negeri kita sendiri atau melepaskan hak kita di bawah payung perundangan persekutuan. Sebelum saya meneruskan, lebih baik saya memberi sedikit latar belakang mengenai undang-undang apa yang bakal saya sebutkan. Ordinan ini iaitu Ordinan Inkuest Sabah 1959 adalah Undang-Undang Negeri Sabah yang mengatur tata cara inkuest terhadap kematian yang mencurigakan atau mendadak. Tujuan utama memastikan proses kesihatan dan inkuest dilakukan dengan lengkap, adil dan melibatkan pihak berkepentingan seperti keluarga dan saksi. Menjamin keterbukaan, ketelusan dan integriti proses di peringkat negeri. Seksyen 151 menetapkan bahawa inkuest hanya boleh dijalankan setelah siasatan polis, setelah siasatan polis awal selesai dan laporan polis diserahkan kepada coroner atau magistrat. Ini memberi dua perkara penting prasyarat sah inkuest. Inkuest tidak boleh didahului tanpa siasatan polis lengkap. Keduanya, hak pihak berkepentingan, keluarga dan saksi berpeluang memberi keterangan, menyoal bukti, menampilkan pakar-pakar. Jika inkuest ini dijalankan sebelum siasatan polis lengkap, prosedur inkuest menjadi ultra vires dan keputusan boleh dipersoalkan di mahkamah. Perjanjian 1963 memberi jaminan bahawa Sabah, Sarawak berhak mengekalkan undang-undang negeri tertentu yang telah ada sebelum pembentukan Malaysia. Contoh di Sarawak, mereka mengekalkan UMO, Oil Mining Ordinance 1958 kalau tak silap saya. Maka mereka berhak untuk menyukaikan Petronas. Jadi kedaulatan undang-undang negeri dijamin dalam bidang tertentu, termasuk hal pentadbiran, tanah, undang-undang jenayah tertentu yang tidak diambil oleh persekutuan. Mana-mana undang-undang negeri yang wujud tidak boleh diketepikan tanpa persetujuan Dewan Undangan Negeri. Macam Clause MA 63 kandungan relevan perlembagaan, seperti artikel 161 memastikan bahasa dan undang-undang negeri dikekalkan dalam bidang kuasa negeri. 161 memeliharakan hak negeri Sabah dan Sarawak dalam hal pentadbiran dan perundangan. 152, 160 mengiktirafkan undang-undang dan kuasa perundangan negeri berbeza daripada persekutuan termasuk bidang pentadbiran kehakiman tempatan. Oleh demikian, Ordinan Inkuest Sabah 1959 berada di bawah perlindungan MA 63. CPC, Kanun Tata Cara Jenayah, Persekutuan tidak boleh mengganti tata cara negeri secara automatik. Jika inkuest dijalankan tanpa mengikut ordinan dan Seksyen 151, ia bukan sahaja melanggarkan undang-undang negeri, tapi juga semangat Perjanjian Malaysia 1963 menjamin hak autonomi Sabah. Sekarang, Sabah mempunyai Inkuest Ordinance 1959, nombor 6
of 1959 secara khusus mengaturkan bagaimana inquest mesti dijalankan di negeri itu. Ordinans ini menetapkan definisi sebab kematian yang luas, bukan hanya punca luaran tetapi juga semua perkara yang perlu bagi membentuk pendapat bagaimana mangsa menemui maut dan sama ada mungkin ada tindakan tidak sah di pihak orang lain. Ordinans ini juga membenarkan coroner atau pegawai inquest untuk memanggil juri walaupun coroner mempunyai bidang budi bicara. Ordinans merangkumi perlindungan dan prosedur khas. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuntutan NGOs pembela di bawah Dr. Jeffrey telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu untuk membatalkan inquest yang sedang berjalan atas alasan bahawa inquest tersebut dijalankan bukan di bawah Ordinans 1959 tapi menggunakan Criminal Procedure Code CPC Persekutuan. Ya, kita fikir tadi saya sudah memberi sedikit pencerahan di awal kenapa Ordinans 1959 perlu digunakan. Mereka berhujah, ini ujahan mereka, penggunaan CPC adalah ultra bias, melangkaui bidang kuasa kerana wujud undang-undang negeri yang khusus, Ordinans 1959 yang wajib dipatuhi. Salah satu elemen penting dalam Ordinans 1959 dikatakan diabaikan adalah hak pemanggilan juri, termasuk juri yang sekurang-kurangnya separuh dari juri mestilah dari kaum yang sama dengan mangsa. Satu mekanisme yang penting dalam menjaminkan keadilan. Mengapa ini perlu dibangkitkan sekarang? Inquest Zarah Karina telah berjalan lama. Sebagai contoh dalam kes ini diutarakan bahawa inquest sudah memasuki hari ke-41. Keluarga menuntut kebenaran dan keadilan yang tulen, bukan inquest formality yang tidak mengikuti undang-undang negeri yang ada sekarang. Apa kaitannya dengan MA 63 dan autonomi Sabah? Ini satu persoalan yang boleh kita utarakan. Penjajahan Malaysia 1963 ditandatangani pada 19 Julai 1963 antara beberapa pihak termasuk Kerajaan Persekutuan Melaya, Sabah waktu itu dikenali sebagai North Borneo dan Sarawak. MA 63 bukan sekadar dokumen sejarah, ia mempunyai nilai perundingan dan perlembagaan yang penting. Dalam lampiran dan peruntukan MA 63 ada jaminan perlembagaan dan hak khas bagi Sabah dan Sarawak termasuk autonomi dalam bidang tertentu termasuk undang-undang. Kajian sejarah dan legal menunjukkan bahawa MA 63 meletakkan asas undang-undang bagi negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak untuk mengekalkan undang-undang negeri tertentu yang penting. Dalam Jurnal Kinabalu, misalnya, dinyatakan bahawa perkara 8 MA 63 mengarahkan agar jaminan-jaminan dalam MA 63 dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan selagi peruntukan itu belum dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan sepenuhnya. Ini menegaskan bahawa Sabah mempunyai hak atau kuasa untuk menggunakan undang-undang negeri seperti Ordinans Inquest 1959 untuk melindungi kepentingan negeri dan orang ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, jika pihak berkuasa menggunakan CPC persekutuan untuk inquest ini tanpa merujuk atau menghormati ordinans negeri, maka ini boleh dianggapkan mengabaikan hak undang-undang negeri yang telah dipersetujui telah dipersetujui melalui MA 63.
Ini bukan sekadar isu teknikal, ia adalah isu kedaulatan di mana Sabah menuntut supaya undang-undang negeri sendiri diiktirafkan dan dipatuhi, tidak dikesampingkan oleh perundangan persekutuan semata-mata kerana kesedaran prosedur mungkin lebih mudah atau biasa di Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu akan menjadi presiden penting jika Mahkamah membenarkan penggunaan CPC menolak ordinans negeri. Ini boleh membuka pintu untuk presiden negeri lain di Sabah diuruskan tanpa hormat kepada undang-undang negeri. Ini juga melemahkan kepercayaan rakyat sebab Sabah terhadap sistem keadilan. Bagaimana rakyat yakin akan keadilan jika inquest yang sepatutnya menyiasat kematian secara telus tidak dijalankan mengikut undang-undang negeri yang semestinya melindungi hak mangsa dan keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, penggunaan CPC di atas Ordinance Inquest 1959 Sabah memberi kesan sebagai shortcut oleh pihak berkuasa. Tetapi yang menimbulkan persoalan, adakah mereka menghormati kerangka undang-undang negeri atau mengambil jalan mudah? Jika prosedur juri sebagaimana diatur dalam Ordinans 1959 diabaikan, ini bermakna satu elemen penting check and balance dalam inquest negeri tidak digunakan. Potensi penyelewengan, konflik kepentingan atau kekurangan legitimasi dalam keputusan inquest meningkat. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi keluarga Zahra, ini bukan hanya tentang mendedahkan punca kematian, tapi masa depan keadilan. Adakah prosiding ini akan benar-benar telus, bebas, campur tangan dari menghormati hak-hak waris? Hujah yang dikemukakan oleh NGO pembela bukan untuk melengah-lengahkan, tapi untuk memastikan proses itu dijalankan secara sah dan adil, kerana pelanggaran undang-undang negeri membawa implikasi moral dan perlembagaan yang serius. Tuan-tuan dan puan-puan, jika mahkamah menyokong penggunaan CPC, maka ini berpotensi melemahkan prinsip autonomi negeri Sabah. Ini juga menghantarkan mesej bahawa undang-undang negeri tidak dihormati sepenuhnya meskipun telah dimertai dalam MA 63. Mencetus kemarahan rakyat, cabaran politik yang lebih besar terhadap integriti rundingan MA 63. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyokong, mendesak mahkamah untuk menegakkan Ordinance Inquest 1959 sebagai undang-undang yang sah dan wajib diterapkan dalam prosiding inquest ini. Kami mohon agar mahkamah memberi perhatian serius kepada hujah bahawa penggunaan CPC dalam kes inquest ini adalah melampaui bidang kuasa dan boleh menggugatkan keadilan, legitimasi keseluruhan proses. Kami juga menyeru agar juri dipilih jika dibenarkan di bawah ordinan, dipanggil dan dipertimbangkan, terutamanya dengan syarat kaunselor antarabangsa, juri yang mencerminkan komuniti dan identiti bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin-pemimpin Sabah, tidak kira parti mana mesti berdiri teguh mempertahankan hak negeri di bawah MA 63, bukan hanya dalam isu besar seperti peruntukan keuangan atau sumber asli, tetapi juga dalam sistem kehakiman dan undang-undang negeri seperti Inquest Ordinance 1959 Sabah ni. Mesti Sarawak dan Sabah mesti belajar dari Akta PDA 1974, sebuah akta yang tidak pernah dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri dan memberi kuasa begitu besar kepada Petronas menguasai minyak di Sarawak dan Sabah. Kerajaan negeri mesti menyokong usaha NGO dan usaha kami dan keluarga mangsa dalam menegakkan pematuhan undang-undang negeri dan bukan
membiarkan prosiding diteruskan semata-mata di bawah kerangka perundangan persekutuan yang mungkin mengabaikan hak negeri. Kepada rakyat Sabah, mesti sedar bahawa isu inkuis ini bukan hanya persoalan kes Zara sahaja, tapi isyarat kepada masa depan autonomi perundangan negeri. Kita mesti bersatu dalam menuntut agar perundangan negeri dihormati dan dipatuhi. Kerana ini hak kita dijamin melalui MA 63. Saya menyeru semua rakyat Sabah, peguam, aktivis, komuniti awam untuk menyokong tindakan undang-undang ini, memberi suara kepada keluarga bangsa, memastikan bahawa keadilan negeri tidak dikompromi. Tuan-tuan dan puan-puan, keadilan sebenarnya memerlu lebih daripada prosedur simbolik. Ia memerlu pematuhan kepada undang-undang yang telah digubal untuk melindungi rakyatnya. Kita tidak boleh menerima keadilan separuh masa. Apabila negeri mempunyai undang-undang sendiri, kita mesti menuntut agar undang-undang itu diutamakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bukan sahaja perjuangan untuk satu kes kematian, tapi satu perjuangan untuk mempertabatkan undang-undang negeri Sabah dan integriti penjanjian MA 63 yang telah lama dituntut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berdiri bersama rakan-rakan yang lain, termasuk NGO pembela, di persimpangan sejarah. Adakah kita benar-benar benarkan proses inkuis menjadi ritual kosong, atau kita pastikan ia menjadi medan keadilan sebenarnya, di mana undang-undang negeri kita dihormati dan dilaksanakan? Kita menuntut Mahkamah untuk menghormati Ordinan Inkuis 1959. Kita menuntut kerajaan negeri untuk mempertahankan hak kita di bawah MA 63. Dan kita menyeru rakyat Sabah untuk bangkit bersatu dari menyokong perjuangan ini. Keadilan untuk arwah Zara adalah keadilan untuk kita. Autonomi negeri adalah tanggungjawab kita. Mari kita menegakkan kedua-duanya dengan penuh keberanian. Sila like, subscribe, share dan komen.